Okey, cuba bayangkan, jauh di puncak dunia ada satu rahsia purba yang ramai orang cari. Bukan harta karun, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dijanjikan boleh bagi pengalaman luar biasa. Tapi untuk dapatkannya, kena lalui satu ritual yang memang mempertaruhkan nyawa. Kau tahu tak? Sebenarnya wujud sejenis madu yang boleh buat kau berhalusinasi. Serius, aku tak main-main. Betul, kau tak salah dengar. Madu. Bukan benda-benda dari makmal, tapi madu asli yang orang panggil mad honey. Dan madu ni dituai dari sarang lebah paling besar kat dunia, dekat tempat yang orang panggil bumbung dunia. Kesannya, boleh ubah terus realiti kau. Jadi, jom kita mulakan kembara kita untuk faham pasal madu larangan ni. Kita akan terbang ke Nepal, betul-betul di banjaran Himalaya. Dan tempat ni, dia bukan sekadar lokasi biasa tau. Ia macam sebuah kubu semula jadi yang lindungi salah satu khazanah alam yang paling pelik dan paling bahaya sekali. Okey, cuba kau bayangkan. Madu ni ada kat tebing-tebing yang tingginya boleh lebih 200 meter. Nak bagi perbandingan, tu lebih tinggi dari menara telekom. Dekat situlah, melekat kat dinding batu yang licin, sarang-sarang lebah gergasi ni tergantung. Jadi nak dapatkan madu ni bukan kerja biasa, ini dah macam misi mustahil. Dan petikan ni memang merumuskan segalanya. Orang sanggup datang dari seluruh pelosok dunia bukan semata-mata nak beli madu ni tau, tapi diorang nak jadi saksi kepada satu tradisi yang epik, satu pertarungan antara manusia, ketinggian dan beribu-ribu serangga berbisa. Okey, persoalannya sekarang, siapa yang sanggup buat kerja gila macam ni? Inilah dia, suku kaum Gurung. Mereka ni bukan pemburu biasa. Boleh kata mereka lah satu-satunya komuniti kat muka bumi ni yang warisi ilmu dan keberanian untuk kutip mad honey ni. Dan ini bukan benda baru. Dah berabad-abad lamanya suku kaum ni kuasai salah satu pekerjaan paling bahaya di dunia. Kemahiran ni kau tak boleh belajar dari buku. Ia pengetahuan yang dah sebati, mengalir dalam darah, diwariskan dari ayah ke anak dah ratusan tahun. Bagi diorang, ni bukan sekadar kerja cari makan. Ini identiti diorang, warisan budaya yang sangat suci. Nah, inilah cabaran utama diorang. 3 cm. Apa tu? Itu saiz Apis dorsata laboriosa, atau nama senang, lebah madu gergasi Himalaya. Saiz dia boleh sampai 3 cm, menjadikannya lebah paling besar kat dunia. Kena sengat sekali pun dah sakit gila. Bayangkan kena beratus-ratus kali, memang boleh bawa maut. Dan resiko ni bukanlah cakap-cakap kosong, ia realiti yang sangat rajis. Ramai pemburu yang dah terkorban masa buat kerja ni. Setiap pemburuan tu memang pertaruhan nyawa. Malah tebing-tebing curam tu ada yang dinamakan sempena nama pemburu yang dah meninggal sebagai tugu peringatan. Nama diorang dah jadi sebahagian daripada lanskap tu sendiri. Okey, sekarang jom kita tengok sendiri macam mana ritual tuaian suci yang penuh bahaya ni berjalan. Ini bukan sekadar panjat-panjat biasa tau. Ini lebih kepada tarian antara hidup dan mati. Baiklah, pemburuan ni ada langkah-langkah dia. Pertama sekali, diorang akan buat upacara korban. Biasanya seekor ayam atau biri-biri. Ini untuk minta restu dan perlindungan dari semangat gunung. Lepas tu, barulah langkah kedua. Diorang akan turunkan tangga tali yang dianyam dengan tangan perlahan-lahan dari atas tebing. Tangga itulah satu-satunya talian hayat diorang. Lepas tu, diorang akan asapi lebah-lebah gergasi ni. Tapi, diorang tak pakai racun atau teknologi canggih. Senjata utama diorang hanyalah asap. Diorang bakar daun-daun hijau kat hujung buluh panjang. Kenapa daun hijau? Sebab asap dia tebal dan menyesakkan. Asap ni tak bunuh lebah pun, cuma cukup untuk buatkan beribu-ribu lebah tu keliru dan marah. Sampai diorang tinggalkan sarang sekejap. Okey, yang ni part paling gila. Cuba kau bayangkan, pemburu ni tengah bergayut beratus-ratus meter kat udara, pegang tangga tali buatan tangan yang berayun-ayun. Bawah dia gaung, keliling dia beribu-ribu lebah gergasi yang tengah mengamuk. Kena sengat tu bukan lagi kalau, tapi bila. Memang satu kepastian. Ada yang kena sengat banyak kali kat muka, kat leher, tapi diorang tetap teruskan juga. Dan kata-kata ni memang mewakili perasaan kita semua yang tengok benda ni kan. Memang tergamam. Satu perasaan yang campur baur antara ngeri tengok bahaya tu dengan rasa kagum yang amat sangat tengok keberanian manusia yang macam tak masuk akal. Okey, lepas kita tengok semua ni, keberanian, bahaya, mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa? Apa yang special sangat pasal madu ni sampai sanggup gadai nyawa? Nah, rahsianya bukan pada lebah tu, tapi pada apa yang lebah tu makan.
Rupanya, lebah-lebah ni kumpul nektar secara eksklusif dari satu jenis bunga je. Bunga rhododendron, bunga kebangsaan Nepal. Bila musim bunga, lereng-lereng Gunung Himalaya ni akan dipenuhi dengan lautan bunga ni. Memang cantik. Tapi, dalam kecantikan tu, ada satu rahsia yang toksik. Dan lebah gergasi ni hanya hisap nektar dari bunga ni saja. Inilah jawapan saintifiknya, gryanotoksin. Ia sejenis neurotoksin semula jadi yang ada dalam nektar rhododendron tu. Benda ni akan kacau sistem saraf kita. Jadi bila lebah proses nektar beracun ni jadi madu, toksin tu pun terkumpul sekali dalam madu. Inilah yang ubah madu biasa jadi bahan psikoaktif yang power. Jadi apa rasa dia bila makan madu gila ni? Mula-mula kau akan rasa pening dan pelik, rasa macam ringan sikit. Lepas lebih kurang sejam, mulalah datang halusinasi. Menariknya, dalam dos yang sikit, orang tempatan guna madu ni sebagai ubat tradisional. Tapi bezanya sangat nipis. Zon bahaya bermula lepas 2 sudu teh je. Kalau lebih, kau boleh muntah-muntah, cirit-birit, malah lumpuh sementara. Memang betul-betul penawar dan racun dalam satu botol yang sama. Sebuah madu halusinogen dituai dari tebing maut oleh pahlawan Himalaya. Memang gila kan? Tapi kalau kau rasa cerita ni dah cukup pelik, percayalah, ini baru permulaan. Ada banyak lagi rahsia aneh dunia yang kita akan bongkar sama-sama nanti. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!